Dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita boleh buat shapes baru menggunakan shapes yang sedia ada. Jadi kita pergi ke create, kita ambil mana-mana template dekat atas ni yang kita nak guna. Anda boleh cari yang ni, A4 ni, tekan sekali. Sekarang kita pergi ke tools dan pilih shape dan anda klik shapes bulat ni, kita besarkan sikit. Jadi shapes bulat ni kita tukar warna dia. Kita ambil solid green ni, ambil green dan kita pergi ke add a new color ni, kita gelapkan dia sikit. Lebih kurang macam tu, 038948. Kalau anda nak dapat warna yang sama macam ni, itu kod dia. Jadi seterusnya anda klik semula dan tekan duplicate. Untuk duplicate ni, dia akan ambil warna yang sama dengan yang sebelum ni. Jadi anda pergi ke add a new color dan naik sikit je, tak payah banyak. Bagi dia nampak macam ada beza tu, anda pergi ke sudut dan tarik dia ke dalam, kecilkan dia dan tarik dia ke bawah sampai dia berjumpa yang hujung ni. Untuk pastikan dia sama tengah dengan bulatan belakang tu, anda tengok dia sepatutnya ada satu line melintang ke bawah, color purple tu, itu menunjukkan dia di tengah. Besarkan sikit, lebih kurang macam tu. Jadi kita duplicate lagi dan anda pergi ke add a new color dan naik sikit bagi dia ada perubahan warna. Tapi sikit-sikit je supaya kita boleh guna banyak warna hijau ni. Anda kecilkan sikit, jadi anda letak di tengah macam tadi, kecilkan sikit di sudut dan kecilkan dan letak di bawah. Dan anda ulang proses ni, pergi ke add a new color, naikkan warna dia sikit, kecilkan dan letak di tengah. Anda ulang proses ni beberapa kali sampai kita dapat 8 bulatan yang baru. Ulang proses ni, naikkan ni warna dia sikit, turunkan size, kita letak di tengah. Duplicate lagi, pergi ke sini, naikkan sikit warna dia, turunkan size dia dan letak di tengah. Dan ulang pergi ke add a new color, naik lagi sikit, kecilkan size, letak di tengah. Okey, kita tambah lagi satu. Duplicate, pergi add a new color dan tukar warna dia. Kecilkan dia, letak di tengah. Jadi sekarang kita ada satu shapes baru yang kita buat menggunakan shapes dia ada. Anda klik semua dan anda pilih group. Kita boleh gerakkan dia. Dia tak adalah kita klik ni dia bergerak satu, kita nak dia bergerak semua. Jadi kita boleh besarkan dia dengan pergi ke sudut dan kita boleh tukar dimensi dia dengan pergi ke tengah dia dan tarik ke bawah. Dan kita boleh pusingkan dia macam ni. Anda tengok dekat nombor tu dia sepatutnya 180 kalau anda nak dia tegak betul. Jadi apa kita boleh buat dengan shapes ni? Salah satu cara untuk kita apply kegunaan shapes, kita boleh buat corak. Katakan ini ruang poster kita ataupun ruang design kita. Kita boleh besarkan dia. Anda besarkan macam tu. Dan anda kecil sikit, turunkan sikit dan pusing sikit. Jadi kita nak bentuk dia yang ini dia macam ni. Kita nak dia bentuk macam tu. Jadi kita ungroup balik, kita ambil yang paling atas ni dan kita tukar dia warna putih. Bergantung kepada apa warna asas poster kita. Dan untuk menutup yang atas ni, kita pergi ke shape, pergi ke segitiga ni, tarik dia macam ni sampai hujung, pusingkan sampai dia tutup yang itu dan anda tukar color dia warna putih. Dan lock dia supaya dia tak bergerak kalau kita type apa-apa kat situ. Untuk yang ini, yang kita baru buat ni, kita groupkan balik. Jadi dia boleh bergerak macam tu. Kita tekan duplicate, kita dapat lagi satu. Naikkan dia ke sini, pusingkan dia macam ni. Untuk kita letak dia dekat atas pula. Contoh Anda letak dia di atas, pusing, bagi dia muat-muat. Dan sama macam tadi, ambil square, besarkan, pusing dan tutup yang ini. Pusing lagi, tarik sampai sini, tarik saja dan tutup dia. Dan tukar warna dia putih. Dan lock dia supaya dia tak bergerak. Jadi sekarang kita ada satu corak yang kita boleh guna untuk design. Mungkin kita boleh buat poster ke apa ke. Seterusnya kalau anda nak tukar dia punya transparency ataupun visibility, anda klik dia, klik sekali. Dan kalau anda nak pastikan anda select seluruh group, anda nampak yang putus-putus ni, klik sekali. Maknanya dia select semua group dalam ni. Jadi anda pergi ke transparency dan turunkan visibility dia. Anda boleh macam, kalau anda macam rasa tak nak dia terang sangat, kurangkan dia punya visibility tu. Untuk tambah transparency, kita ambil sini 70. Sama juga dengan dia ni. Kalau anda select satu, dia akan pilih satu je. Jadi anda pilih yang di luar ni, yang putus-putus ni. Maknanya anda pilih dia semua. Pergi ke transparency dan anda boleh kurangkan. Kalau nampak macam terkeluar ni, maknanya yang dia ni anda unlock dan tarik dia, tutup dia. Pusingkan sikit. Tu cara kita gunakan shapes ni antara kegunaan ni dalam Canva ni. Lepas tu lock balik. Jadi anda boleh type ataupun buat macam design dalam ni. Kalau anda nak macam ni jadi frame kan. Kalau anda nak tukar warna dia pun okey juga. Kalau tak suka yang ni, anda boleh tukar. Anda ungroup macam tadi, pilih warna dia. Anda nak tahu anda select yang mana, nampak tu dia lalu kat mana.